molek. Betul tak? Jangan duduk dekat orang, duduk jauh. Ni tak, pernah ni tengok kalau orang mati dia duduk depan. Biar kat jenazah. Ha, tok guru nak masuk, ustaz nak mari, tok imam nak mari, dah lari, congok situ. No ada orang mayat hidup depan dinding, tengok. Duduk depan. Ha. Tok bila pula mati bini. Lagi tok imam hak mati bini tengok depan gicu pula. Janda pula depan tu. Rokok tok imam mayat-mayat. Ha. Dah ingat jadi rokok mayat-mayat. Bangun mayat-mayat tak ada rokok. Ha. Barulah tambah lagi habis. Ha. Bukan marah kau gapo. Ha. Dah orang mari nak ziarah, orang lari tepi. Orang mari nak mayat-mayat lagi masuk dalam bilik. Ha. Muduk cokok benda gitu. Nak cuba nasib ke mana? Ha. Ha, jelas bila haram, bila makruh, bila harus. Soalan seterusnya. Jadi suami marah, dah marah lah dia nak ziarah mak dia. Dan selagi haram ialah orang perempuan yang mati suami keluar rumah pergi ziarah kubur dalam edah haram. Kerana orang perempuan kalau mati suaminya wa yazaruna azwaja, kita mati isteri kita hidup. Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra, wajib seorang perempuan yang jadi janda suami dia mati tidak keluar rumah 4 bulan 10 hari. Faham? Tak boleh keluar rumah. Melainkan darurah. Apa darurah? Sakit, boleh pergi hospital. Sakit gigi, boleh pergi klinik cabut gawan. Sakit kaki rebah dalam tu, boleh pergi rumah Tok Mudin. Baru boleh. Tak ada orang nak beli beras, nak beli gas, nak beli apa, kita boleh tubik kedai, beli gas, beli beras, kerana nak makan kedara. Tubik tadi tidak berdosa. Orang jual ikan, takkan masuk dalam bilik jual ikan. Duduk luar tu, kita boleh tubik luar. Pergi luar pagar kat poso jual ikan, walaupun mati suami, boleh, kerana darurah. Pergi makan angin, haram. Tengok orang nikah, haram. Tengok orang sanding, haram. Tengok toki dara sunat mula, haram. Tahu tak? Haram belaka. Tengok orang temu natu, haram. Tengok orang buat bersih, haram belaka. Nak buat dalam rumah. Di kubur suami, haram juga. Faham lagi? Melainkan kubur suami dalam pagar kita. Sebab tu ingat apa kalau suami awak mati dulu, molek awak dulu mati. Tapi kalau suami awak mati dulu, tanamlah dalam tanah, dalam pagar kita. Kerana apa? Dalam undang-undang syarak fiqh Islam harus tanam orang mati dalam tanah sendiri. Abah saja tanam di kubur wakaf hak ramai-ramai. Faham lagi? Cuma dalam undang-undang Malaysia, kalau kita nak tanam suami kita dalam pagar rumah kita, kena ada kebenaran daripada kerajaan. Faham lagi? Seperti surat boleh dan daripada pejabat agama. Faham tak? Ada surat boleh. Sebab apa kelebihan tanam suami kita dalam tanah kita? Sebab kita akan sentiasa berdoa untuk suami kita. Dan kita tidak akan berkahwin lain. Kerana tengok sama kubur suami di belakang pintu dapur. Betul tak? Pagi kita tubik nak anak pergi sekolah, tengok kubur suami, ingat baca doa. Tengah hari kita nak lepas ayam, nak jemur baju, baca doa pula kubur suami. Dah belakang rumah. Petang nak kurang itik masuk langkuk, baca pula di kubur suami. Faham? Cuma kalau isteri kita mati, sebaiknya kita tanam jauh supaya kita boleh nikah lain. Tuju dah orang lelaki? Tuju dah? Mu setuju mak kita tu orang puang marah. Saya ngajar kata kau orang puang. Kau anda aku ngajar. Faham tak? Gurau-gurau juga hukum tadi biar faham. Orang puang pergi ziarah ibu bapa kubur dalam edah belum sampai 130 hari haram. Okey? Kerana dia tak boleh keluar rumah.